Megabot Mechanize! Jangan penyapu lagi! Mega Blaster! Rasakan! Kenapa cantumkan dengan penyapu? Jatuhlah stand aku! Ish, bisinglah kau ni. Kau bos ke aku bos? Gugun! Gugun! Dia sudah minta bantuan lah. Hah? Minta bantuan? Siapa yang nak tolong kau, ha? Oh, ramai rupanya. Gun! Kenapa tu? Kejap! Kejap? Dia boleh bercakap? Maaflah, bos. Kerja banyak tadi. Ya! Hah? Apa dia cakap ni? Biar saya translatekan. Dia cakap, boom. Boom? Kau duduk luar. Jangan masuk. Kenapa pula? Kat sekolah mana boleh bawa gadget? Aku bukan gadget. Kategori gadget lah tu. Cikgu Jimmy. Apa cikgu buat kat dalam sekolah? Apa saya buat dalam sekolah? Apa yang kamu buat dekat luar sekolah? Terangkan kenapa kamu lewat. Saya lawan robot jahat tadi. Oh, lawan robot jahat. Oh, macam mana kamu lawan? Saya mekanis dengan Megabot. Jadi Megamato, cikgu. Jangan nak merepek. Kamu ingat? Kamu boleh mengaku kamu Megamato? Saya memang Megamato, cikgu. Apa kamu ingat saya nerabun? Bagai langit dengan bumi. Tak serupa langsung. Tapi... Tapi apa? Pian! Ya, cikgu. Kamu tengok ni. Sama ke dengan Amato? Tak sama, cikgu. Kan? Dahlah lewat. Ada hati nak tipu mengaku sebagai Megamato? Kamu perlu dihukum dengan membersihkan satu sekolah. Hah? Apa? Aduh. Bestnya. Tak mahu pergi pantai pun dah seronok. Kita kena serang balas. Mereka naik sesuatu. Nak ambil payung ni. Megabot Mechanize! Mereka drill. Serbu! Jayalah. Kembali dah kuat. Belum tamat lagi sejuku. Rasakan ni! Ye, berjaya!
Sejuk. Aku tengah gerak amat tu. Dan kes terkini, beberapa rumah telah kehilangan pintu rumah secara misteri. Siapakah dalam kehilangan rumah ini? Pian, aku dah nampak dia. Ha? Mana? Mana? Tu. Bebak angsa ni yang pintu. Assalamualaikum. Wah! Pintu rumah aku pun dikebas. Amar tu? Ha? Sini robot angsa. Nak dedak tak? Amar tu? Kau bagi dedak? Haish, robot mana makan dedak? Habis tu robot makan apa? Makan kau! Lari Amar tu! Nak makan aku ya? Marilah! Dah masuk dalam perangkap. Sekarang, Mechabot, Mechanize! Mechabot? Mana dia? Alamak! Mana kau Mechabot? Ha, lawan. Tolak-tolak je buat apa? Nah, ambil senjata setiap seorang. Tengok apa? Lawanlah cepat. Weh, apa kau buat dekat situ? Yes, kacau lah diorang ni. Esok kita sambung, ya? Mechabot, Mechanize! Mecha Motor! Rasakan angsa gila. Mana kau pergi tadi, ya? Aku pergi menikmati alam je tadi. Weh korang, jangan sembang! Hah? Alamak, Naya! Mechabot, ke sini! Ha? Ha? Yang kau masuk kat badan aku tu kenapa? Hai, kau tak suruh pun aku leraikan diri. Keluarlah dari tayar dulu! Yelah. Susah ni tayar ni! Tak sempat dah! Mechabot, Mechanize! Masa untuk Mechamotor! Ha? Huh? Mecha Motor? Ini Mecha Boyot! Kau punya pasal lah ni! Aku pula. Arham kau yang tak terang. Boleh tahan juga perut ni. Mari sini kau.
Dapatkan Monster Galaxy Card. Pack Heroes Unite kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Cahayalah kau tu. Marilah. Alamak, perut aku. Awak tak helak. Jangan elak je. Tadi kau yang suruh aku elak. Ha? Aduh! Kau pukul aku. Kau ni dah kenapa? Kau ni memang tak pandai. Kau ni memang nak kena. Aduh! Dia nak lukan dia orang. Sekarang marah! Megabot! Mechanize! Aunty, bagi cendol jagung satu. Ha, saya pun nak. Aunty tak berniaga ke hari ni? Tak. Mesin ais anti patah. Ha? Patah? Apa jadi, Aunty? Ha? Mengampakan jadi saya bagi hanya 1 bintang saja. Oh, tak ada apalah. Mesin dah tua kot. Pian, tolong ambil basikal aku kejap. Megabot, datang sini cepat. Alah, aku sibuk lah. Aku tengah tengok video review karipak Makcik Bibah ni. Ini bukan karipak sardin, tapi karipak angin. Kejap lagi pun boleh tengok. Baiklah. Megabot, Mechanize! Aku tak habis tengok lagi ni. Mempersembahkan Mecha ABC. Mula-mula kita pilih ais. Kemudian kita letakkan ais. Dan pilih cendol dari menu. Okey, sekarang kita tunggu kejap. Dan siap. Freeze! Alah, sekarang aku belanja karipak kentang Makcik Bibah ya? Tak nak. Karipak Makcik Bibah ni penuh angin aja. Ha, cendol jagung siap. Ui, tak sabar nak makan. Ayo, korang makan cendol tak ajar aku. Aunty, kasih cendol durian satu. Bukankah kau tak suka cendol hati cendol ni? Dek, bila masa aku kata tak suka? Aku cuma kata cendol tak sama panjang je. Tumpukan perhatian sikit lah, Mato. Dip, engkau kena kurangkan sikit komen negatif dalam video kau tu. Banyak je reviewer lain yang tak buat macam tu. Sebab itulah diorang tak popular. Kalau nak view banyak, kita kena kasih hentam cukup-cukup. Tapi kan tu tak jujur namanya. Jujur ke tak tu kasih tolak tepi lah marah. Yang penting orang suka. Itu gerai baru ke? Buongiorno, mari datang ke gerai Karamzi. Uish, siap pakai baju chef. Ni mesti dia jual makanan high class ni. High class? Lain
Lainlah kalau dia jual popcorn ke, dia box tin ke, bearing masak lemak ke. Barulah high class. Ini satu peluang yang bagus. Peluang bagus? Nak belanja kita orang makan Nak. Cetek, bukanlah peluang untuk buat video review mengantam yang baru. Nak. Aunty, kenapa durian ni tak dikupas? Gerai aunty yang 1 bintang ni memanglah macam ni. Malas nak kupas. Kamu kupaslah sendiri. Ayo, pinggang aku. Dua pizza ni terlalu tebal. Pian, cari jalan untuk hentikan mesin ni. Baik. Aduh, butang mana nak tekan ni? Dek, tekan je lah mana-mana butang tu cepat. Sos tomato ni pula terlalu manis. Mengampakan. Butang ni kot. Dek, apa sampai tak balik ni? Ke yang ni Alamak, yang ni kot. Mesti yang ni. Aduh, pinggang aku. Kawan sendiri pun dia campak. Masa untuk pakai jam. Apa ni? Turun cepat. Macam mana dia buka baju berisik kita? Oi, pasang balik badan aku. Megabot. Woi, kau buat apa ni? Pasang cepat. Yan, mana kau? Yan. Mama, sini. Dah siap. Wah, kaki friend dah tak timpang. Friend happy. Aduh. Sepanjang aku kena mekanis. Aduh. Belum pernah lagi jadi tapak kaki. Ngetai untuk hari ini. Konco. Kurko jama. Bos kata, dulu dia bukan seorang yang pemarah. Konco. Apa dia cakap tu? Dia jadi macam ni sebab ada salah faham dengan bos lama. Cakap punya panjang. Tapi maksud dia salah faham je. Sekarang dah boleh kawal kemarahan dah. Aduh. Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Aku siap ada senapang plaster dan tongkat tempur. Habis ni. Tengok ni! Cukup tetap! Kuasa jualmu! Hehe, Japro! Caput tangan aku ni! Saksikanlah Gauntlet Gentar! Dapatkan figura Popoboy Gentar dan Adudu kini di pasaran. Jangan pegang aku! Lepaskan! Wow! Epic loot! Rare token! New collection! Apa kau nak buat? Jangan! Tolong kami! Pian? Kau pernah jadi token? Kau penting sekolah, Mana ada? Aku letak akad ni petang semalam. Padanlah ramai budak tak ada kat sekolah minggu ni. Aku kena selamatkan diorang tu semua. Kau tunggu apa lagi amat tu? Selamatkanlah aku. Player detected! Alamak!
Searching for players. Kenapa kau tinggalkan aku, Ahmad tu? My precious token. Hai. Tengok kejap album ni boleh? Macam best je. Counter attack. Ada plastik ni. Robot plastik? Ha? Plastik apa? Hang buat plastik kau lah. Berhentilah. Kenapa kau ni? Rubika, siapa robot plastiko ni? Plastiko, robot kita semula yang telah terbiar dan tidak betul. Maaflah, hamba tak perasan botol-botol ni tercicir. Ha? Tak betul? Elok je aku tengok dia ni. Sopan je. Terima kasih. Jemput Mai lah ke rumah hamba. Mesti hampa semua penat kan? Wah, cantiknya rumah plastiko ni. Jom baliklah. Bahaya dia ni. Ish kau ni. Orang dah pelawa. Janganlah tolak. Korang manusia ni tak tahu ke konsep jangan ikut robot tak dikenali? Ish, bisinglah kau ni. Mod sopan. Janganlah. Wow, cantiknya rumah ni. Biasa-biasa je lah rumah hamba ni. Ni, Mai. Jemputlah minum. Sedapnya air yang tuan hamba buat ni. Terima kasih. Minum, tuan. Minum. Penat tuan rumah buat. Pahit, payau, masam. Masin semua ada. Lah. Lupa nak kenalkan anak-anak hamba ni. Ni hamba tunggu sana. Anak-anak. Ni kenalkan Along Kloroko. Ini Angah Cucu. Ni pula Kak Bun Sabun. Ni dia Cik Pian. Say hi semua. Hai semua. Hai. Kan saya dah kata, dia ni bahaya, tuan. Orang putih kata dangerous. Botol tu ada muka kau, Pian. Tu botol sos aku yang hilang hari tu. Apa dia? Apa yang buang Cik Pian kat dalam sungai? Saya tak sengaja encik plastiko. Tak sengaja hampa kata? Tak elok kita balik tanpa izin tuan rumah. Kau ni Mechabot Mechanize. Cepat, Pian. Berjaya. Berjaya! Macam mana? Best ke tengok kota hilir dari helikopter? Aku belum kalah, Mechabot. Dan aku akan kembali untuk dapatkan adik-beradikku. Aku akan kembali. Aku tak boleh berenang. Itik apa dia ni? Berenang pun tak kerti. Itulah, maafkan Mami no. Mami cuba bagi amaran kat hampa. Tapi balutan Mami ni buatkan hampa takut pula. Tak apa, Mami. Kami pun dah selesa duduk kat sini. Macam tuan VIP. Betul tu. Siap badai panas. Bibir aku melecur. Mami dah hampak nak minum tu. Kenalah hati-hati. Ayak tu panas lagi. Kena melecok bibir tu. Mami balut. Duduk diam-diam. Mami dah balut ni. Oh, sebab itulah dia balut. Mana Mechabot? Kat sana tu Lompat tinggi lagi.
Sukalah dia tu dapat main game. Hampa semua istirahat dulu, no? Dan baik nanti, misteri hantar hampa semua balik rumah. Buatlah macam rumah sendiri, no? Selesanya. Kan? Kalau camping macam ni, hari-hari pun aku sanggup. Kejap. Aku rasa macam tertinggal sesuatu lah. Tak ada apalah. Masa untuk rehat puas-puas. Yeay! Tahniah, Mato. Disebabkan kamu berjaya jumpa ke semua rakan-rakan kamu, cikgu berikan A++ untuk kamu. Ayo murid-murid semua. Cikgu akan bawa kamu keluar dari hutan ini dengan selamat. Cepat-cepat. Kawan kamu tengah tunggu dekat kemah tu. Aduh, kenapalah aku kena bersihkan sekolah kau ni? Kan Cikgu Jamie dah kata, hari ni hari gotong royong. Semua pelajar kena bekerjasama bersihkan sekolah kita. Cikgu Jamie kata semua pelajar. Masalahnya, aku ni bukan pelajar. Kurang diajar adalah. Pandailah kau. Hana, bersihkan ni cepat. Hai korang. Wah, bersih ni koridor ni. Hebatlah korang. Terima kasih. Korang dah siap kemaskan stor? Dah. Macam-macam bahan lama kita orang buang. Korang ada benda nak buang tak? Ada. Kau tolong buang sifat pemalas mekabot ni boleh? Mek aku sedar rambut ubat kau tu. Sudahlah ke mekabot. Okey, sekarang pasang wayar ni dan... Amaran! Robot jahat dikesan! Robot jahat dikesan! Oh, mana? Tuhan, robot Tin Hodoh di hadapan. Kau ni, ini projek dari kecipta akulah. Sasaran dikesan. Dan tembak! Hoi! Habis projek dari kecipta aku. Tepat sekali! Ish, apa kau buat ni? Aku tengah nak siapkan kerja. Kau kacau pula. Bosanlah. Yang kau lambat sangat nak siapkan tu, siapa suruh? Semua orang dah balik dah pun. Nak buat macam mana? Selalunya, Pian yang tolong aku bina reka cipta semua ni. Habis tu, mana dia? Dia tengah bercuti makan ABC ke Antartika. Itu sebab aku kena buat sendiri ni. Alah, kau batal je lah rancangan kau tu. Apalah robot tin kau tu boleh buat? Tak strong, weh. Makan pakai sudu garfu. Makan nasi, kenalah pakai straw. Wow. Tak strong, weh. Mandi pakai air panas. Mandi pakailah air perigi. Tak strong, weh. Tidur pun nak kena baring. Tidur sambil plank lah. Bobo Boy Supra! Tak strong, weh. Pakai pad Techno Breaker lah. Baru strong, weh. Monster Galaxy Card Pad Techno Breaker. Ada Bobo Boy Gentar, Bobo Boy Gentar dan Bobo Boy Gentar. Dan watak-watak sampingan kecil di bawah perlindungan aku. Dapatkan Pad Techno Breaker. Barulah strong, weh. Lukisan ni sungguh mendalam yang melambangkan kehidupan, keharmonian dan keamanan. Magnifik! Ya ke? Betul ke ni, adik? Entah. Saya lukis pokok je. Oh, ini bukan sekadar pokok. Ini karya agung. Teruskan berkarya dan jadilah pelukis terkenal suatu hari nanti, adik. Baik, Pakcik. Bagus Pentaso. Berikan komen yang membina. Lain betul dengan perangai dulu yang suka curi lukisan orang.
Silence. Tuan dengar tak bunyi tu? Ha? Bunyi apa? Bunyi seorang artis sedang menghasilkan sebuah masterpiece. Ulala, karya yang sungguh menawan. Amato, Pian, terima kasihlah sebab anjurkan kelas melukis ni. Susah-susah je. Tak ada masalah. Kebetulan. Torang memang tengah latih pentas untuk jadi robot baik. Ha, sejak mengajar kelas ni, prestasi dia sangat membanggakan. Cikgu, cak ni dah habislah. Tak apa, cikgu. Biar saya yang pergi ambilkan. Maman, s'il vous plaît. Kiri sikit makeup. Ha, sekarang kanan pula. Kiri balik. Ish, sekejap kiri, sekejap kanan. Kau ni tak ada pendirian ke? Nak hasilkan karya seni yang berkualiti, mana boleh terburu-buru. Lagipun, kau nak ni kan? Ha? Karipap panas. Sedapnya. Ha, kat sini pun korang. Apa hal kau ni? Ha? Kau jadi model ke makeup bot? Demi Karipap. Demi Karipap. Betul tu. Dan korang bakal saksikan karya terulung Deep Vinci. Tada! Siap! Tak nampak macam makeup bot pun. Amato. Cubalah berjiwa seni sikit. Itulah rupa makeup bot kalau dah bercampur dengan buah-buahan. Tak kisahlah. Yang penting aku nak Karipap. Ha. Banyak betul warna yang kau guna ni, Dik. Dik, biarlah banyak warna. Daripada tak ada warna langsung. Macam tu. Kenapa kamu warnakan pokok macam ni? Sebab memang warna dia macam tu. Penatlah. Penat apa? Mau tak penat? Satu hari suntuk berdiri ambil order kat warung Muhibah. Letih. Alah, kau bukannya tolong pun. Ai, sejak bila pula kau dengan makeup bot kerja kat sana? Sejak kocok-kocok semua pergi bercuti. Bercuti? Yelah, diorang tu memang rajin kerja hari-hari. Jadi sekali-sekala, aku bagilah cuti. Eleh, aku penat kau tak bagi cuti pun. Kau penat buat apa je? Aku penat tengok muka kau hari-hari. Oh, kau penat je. Mod sopan. Ya, Tuan. Saya memang tak layak untuk bercuti sebab saya cuma seorang robot yang suka melawan. Tahu pun. Lagipun, kita ni kan superhero Mekamato. Kenalah sentiasa bersedia untuk tolong orang. Jadi, kaulah yang menggelar Mekamato tu. Lagu apa pula tu? Mungkin itu lagu penjual aiskrim yang lalu berdekatan. Comel tapi berbahaya. Trak simen kuning. Wah, ada kaca kuning lah. Tegas dalam kelembutan. Trak pasir ungu. Ui, kaca ungu pun ada. Gagah perkasa. Jengkaut hijau. Bertempur penuh gaya. Steamroller biru. Ketua bijak pesta ini. Centolak merah. Wah, cantiknya kocok warna-warni. Kocok Ranger bersedia untuk memusnahkan kejahatan. Robot jahat! Robot jahat rupanya! Lari! Rubika, siapa robot-robot jahat ni? Maaf, Amato. Mereka bukan robot jahat, tetapi pasukan Adiwira Kocok Rangers. Betul. Kami adalah pasukan Adiwira penegak keadilan yang melindungi semua robot-robot kocok di galaksi ini.
Di mana ada kejahatan sedang berleluasa? Di situ Konco Rangers ada. Kami datang ke sini untuk membebaskan konco-konco dari cengkaman kejahatan. Bebaskan mereka sekarang. Oh, dorang nak cari konco-konco rupanya. Maaf, korang dah terlambat. Sebab konco-konco semua dah tak ada. Apa? Dah tak ada? Tenanglah korang di sana. Aduh, kenapa drama sangat dorang ni? Angkara siapakah yang jadikan diorang tak ada? Oh, dah tentulah angkara Tuan Amato. Saya sendiri disuruh kerja untuk ganti konco-konco yang dah tak ada tu. Korang semua dah melampau. Bersedialah untuk terima balasannya. Penjahat! Ha? Penjahat? Weh, kita orang bukan penjahat lah. Kau tak boleh perdayakan kami. Mana ada penjahat yang nak mengaku dia orang jahat? Kejap. Korang semua dah salah faham ni. Konco-konco tu semua masih ada. Ya, masih ada di hati kami. Jadi, bersedialah untuk dihapuskan. Konco Rangers, keluarkan Konco Saber! Baik. Demi keadilan, hapuskan kejahatan! Alamak! Kita pergi semua! Weh, apa pasal kau serang kita orang pula? Kami akan pastikan penjahat macam kau ni akan dihapuskan. Ish, kan aku dah kata, kita orang ni bukan penjahat lah. Mechabot, mechanize! Baik. Mecha Suit! Mecha Kasut! Diorang boleh bergabung? Wah! Konco Rangers, serang! Mecha Kasut! On speed! Tak kena! Lama! Canggih benar kasut buat Amato tu! Siap ada spring! Alamak! Saber Slash! Habislah! Habislah kau! Aku tahu! Weh, kon warna-warni. Kalau berani, kejarlah kami. Mecha Kasut! Maut tapak melekat! Bye! Penduduk bumi, bagi aku semua koko sebelah aku, tembak kau! Berhenti, Adudu! Kau dah masuk kawasan aku. Semua dalam kedai ni adalah di bawah perlindungan aku. Bobo Boy Genta! Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Aku siap ada senapang plaster dan tongkat tempur. Habis ni! Tengok ni! Tukul Genta! Kuasa jualmu! Hehe, jap bro! Caput tangan aku ni! Saksikanlah Gauntlet Genta! Dapatkan figura Bobo Boy Genta dan Adudu kini di pasaran.